Dalam kehidupan kita dan dalam sejarah mana-mana negara, ada ketikanya di mana keputusan kita akan menentukan corak hidup kita, mutu persekolahan anak-anak kita, kesihatan kita dapat nikmati, taraf pekerjaan dan kehidupan ekonomi. But I'm no position to compel others to pray or not to drink. I'm no position to compel others to pray or not to drink. And with regret, even the DAP, they fall to the temptation, fall to the rhetoric of Anwar Ibrahim. To the rhetoric of Anwar Ibrahim. Bishop semua tolong sokong Pakatan. Minta Bishop semua tolong sokong Pakatan Rakyat. And then Janji quickly said, oh, this morning Mount Jitong have an election. Sending to Lim Guan Ek. 100 ringgit the money from Tokyo Judi. 100 ringgit the money from Tokyo Judi. The Chinese can change religion every 3 days. The Melayu cannot change religion at all. It's like, you know, like Hotel California. Once you check in, you cannot check out. Di bawah pengurusan Barisan Nasional sekarang, tekanan hidup kepada rakyat umum itu lebih berat. Harga barang naik, harga minyak, harga gula, harga tepung. Sebagai seorang rakyat yang cintakan negara ini, kita tidak memerlukan seorang yang bijak pandai untuk menjawab isu-isu ini. Kita ambil yang kebiasaannya lah. Kalau disebut pasal gula, Malaysia masih murah lagi kalau dibandingkan dengan Singapura. Minyak Malaysia masih murah lagi. Kalau perokok, satu tabiat yang tak elok, tapi di Malaysia kira paling murah lah. Bukan kata di Malaysia je lah, di mana-mana pun bagi saya tentang kenaikan harga tu memang tak dapat dinafikan lah. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun memang akan naik apa-apa pun. Sebab saya cakap kita untung duduk Malaysia ni banyak pilihan. Banyak kedai-kedai besar, kita tak nak pergi kedai tu, banyak kedai lain. Pilihan tangan kita. Kita tak terkongkong, kita bukan duduk negara komunis. Kau kena beli sini, mesti beli, tak ada. Banyak pilihan. Bila permintaan tu banyak, so secara tak langsung harga akan naik. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita rasa kita nak teruskan kehidupan kita ni, nak ikut arus kehidupan lah maksudnya, naik ke, kita terpaksa ikut lah. So kita terpaksa lah usaha lebih. Kerajaan dah sedaya upaya membantu kita beri subsidi petrol, di mana rakyat dapat merasakan petrol yang paling murah. Apa lagi yang kita nak? Kalau tak percaya, cubalah pergi luar negeri. Singapura dah cukup lah di sebelah kita. Betapa tingginya harga petrol. Sampai nak isi minyak tu macam nak isi emas dalam tangki. Tak puas ke kita rakyat Malaysia dengan harga yang dah ada? Saya rasa paling murah lah. Mungkin golongan rendah tu terasa sikit lah. Saya tak nafikan. Ini adalah masalah global fenomena. So apa yang kita nak fikirkan sangat? Saya secara peribadi melihat sistem keadilan di Malaysia ni memang ada masalah sebab sistem keadilan tidak lagi menyebelahi mereka yang dizalimi. Siapa kita untuk menuduh atau membuat satu tuduhan? Tak kira lah siapa individu mana buat tuduhan macam ini, saya rasa terlalu berat. Selama saya hidup lah, setakat ni saya umur dah 44, anak pun dah 4, tak ada pun rasa tergugat kat mana-mana kehidupan saya. Hakim ni dilantik, diterima watikah bukan daripada rakyat, tapi daripada Raja Sultan. Dan kita orang Melayu ni, kita kan ada Raja Sultan, takkan kita tak hormat Sultan kita. Dah dia melantik hakim tu, baik semua datang daripada hakim. Hakim ni orang yang belajar, bukan dipilih tepi jalan. Saya pergi mana pun saya rasa selesa, aman damai. Jadi apa yang saya nak takut? Kalau kita berpegang pada prinsip rukun negara itu dan juga percaya kepada proses kehakiman yang ada, dan sebagai orang kata rakyat biasa yang tidak memahami undang-undang sepenuhnya, maksudnya kita tahu undang-undang tu tapi kita tak tahu secara detail undang-undang tu. Jadi kita tak perlu, orang kata, saya tak nak meletakkan diri saya sebagai rakyat yang mana cuba menghakimi orang lain ataupun menjatuhkan hukuman. Bagi saya biarlah kerajaan ataupun biarlah sistem kehakiman yang ada itu menentukan apa jua undang-undang yang telah
disalah ataupun dilanggar ataupun apa jua yang melibatkan kepentingan negara. Dari segi undang-undang tu biarlah sistem kehakiman yang ada menentukan. Saya sebagai rakyat biasa ni mengharapkan apa jua yang kita buat berdasarkan undang-undang negara kita. Buruk baik biarlah dia orang buat keputusan. Selama ni pun daripada zaman kemerdekaan, negara kita ada hakim daripada dulu, daripada hakim pertama sampai sekarang. Saya rasa tak ada masalah dan kita aman. Kita aman, tu yang paling penting. Saya rasa saya duduk dalam Malaysia ni setakat ni alhamdulillah. Saya dari kalangan generasi baru yang resah dengan isu rakyat Malaysia, terutamanya generasi saya, sama ada kami mampu memiliki rumah atau tidak. Oleh demikian, kita tidak ada pilihan untuk selamatkan anak-anak kita. Kebajikan ibu bapa kita, kita harus bawa dan berani bawa perubahan. Tak payah tukar. Tak payah tukar. Tak payah tukar. Saya tak rasa kita perlu tukar kerajaan. Apa yang kita perlu buat adalah mungkin tukar pegawai ataupun mungkin tukar mentaliti, mindset kita supaya kita dapat membantu kerajaan dan kerajaan dapat membantu kita. Dan akhirnya kita semua sebagai rakyat dapat manfaat di atas orang kata kerajaan yang cekap dan amanah. Selama ini saya dah 58 tahun dah di rakyat Malaysia. Kita hidup aman, damai. Kita tak perlu tukar yang baru yang belum tentu kita tahu apa akan terjadinya. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang dan insya-Allah pada anak-anak kita teruskan apa yang kita kecapi kebahagiaan sekarang ini. Apa yang kita dapat, kita harus bersyukur sekarang. Pemerintah sekarang dah bagi kita macam-macam. Kalau kita take back 30 years ago, orang tak kenal Malaysia. Tapi dengan kepimpinan yang telah dibawa, sekarang dunia mengenali Malaysia. Apa lagi yang kita nak? Kita dapat kerajaan yang telah menaikkan Malaysia dan kita bangsa Melayu dapat nama juga di situ. Nak senang usahalah itu aja tapi alhamdulillah tak ada pergaduhan, majmuk walaupun berbilang kaum seperti mana PM kita cakap Puan Malaysia. Kita bilang kaum, kita sama-sama boleh hidup aman damai, tak ada pergaduhan. Boleh jalan di luar sana satu pagi pun kita boleh. Tak ada pergaduhan, tak ada pemberontakan. Nak ke kita duduk di negara mana ada pemberontakan? Nak keluar pukul 9 malam pun kita takut. Di sini pukul 1 pagi, 2 pagi tak ada masalah. Dan lagi satu lah, saya minta kepada anak bangsa saya, jangan sampai kita berpecah. Maksud saya Melayu lah. Jangan sampai kita berpecah. Itu yang saya mohon. Fikir-fikirlah sendiri ya. Satu Malaysia. Tak payah tukar. Tak payah tukar. Tak payah tukar. Satu Malaysia. Tak payah. I love Malaysia. I love Malaysia. Saya sayang Malaysia. Malaysia marvelous. Saya sayang Malaysia. Saya sayangkan Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Negaraku Malaysia. Saya sayang Malaysia dulu, kini, selamanya.